Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, 16 Ramadan malam ni kita cerita sirah, sambung apa yang Nabi kena waktu mula-mula Islam dulu. Satu hari Nabi berdakwah macam biasa di kota Mekah. Nabi ditarik selendang baginda, dicekik baginda, dipukul baginda. Nabi kena pukul dengan orang Quraisy. Orang-orang Arab Quraisy 4, 5, 6 orang pukul Nabi. Pukul Nabi. Abu Bakar lalu, Abu Bakar tolong. Abu Bakar cakap macam ni dekat orang-orang yang pukul Nabi. Ataqtuluna rajulan an yaqulu rabbi Allah. Hampa semua ni pukul Muhammad sebab hanya dia cakap Tuhan aku Allah. Sebab tu sahaja. Apa yang jadi dekat Abu Bakar, tuan-tuan? Abu Bakar pula jadi sasaran seterusnya. Abu Bakar pula kena pukul. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Macam itulah keadaan Islam mula-mula disebarkan di kota Mekah. Nabi, tuan-tuan, keesokannya Nabi kena pukul hari ni. Esok Nabi bukannya berehat ke apa, Nabi teruskan berdakwah macam biasa. Nabi keluar. Nabi seorang manusia, seorang ayah, seorang suami macam kita lah. Nabi bila ada keperluan, Nabi keluar untuk dapatkan keperluan. Nabi juga berdakwah. Sampaikan satu ketika tu, bila Nabi nak keluar dapatkan keperluan, tidak ada satu lorong. Dalam sirah beritahu tidak ada satu lorong yang Nabi lalu melainkan orang-orang perempuan, orang tua-tua, kanak-kanak, semuanya mencemuh, orang kata apa, mengecam. Ayat hari inilah kecam Rasulullah SAW. Sampaikan, tuan-tuan, bila mana kita cuba bayangkan, bila banyak setiap lorong yang kita lalu ramai sangat orang yang kecam kita ni. Apa yang jadi dekat Nabi ketika itu sampai tubuh badan Nabi menggeletar sebab terima tekanan yang begitu dahsyat. Menggeletar. Nabi suruh isteri dia Sayyidatina Khadijah selimutkan, dasiruni, selimutkan aku. Sebab itulah lepas tu turunnya ayat surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 5 yang bagi semangat balik dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cerita tentang kena pukul ni, tuan-tuan. Ada satu hari Abu Bakar berdakwah pula. Abu Bakar macam Nabi lah. Nabi berdakwah, Abu Bakar juga berdakwah. Tidak ada orang yang jumpa dengan Nabi melainkan Nabi berdakwah dan orang tu masuk Islam. Abu Bakar pun menggunakan pengaruh yang dia ada, dakwah, tuan-tuan. Kena pukul. Kita hari ni dakwah tak ada kena pukul. Habis sangat kena mengumpat kat kedai kopi. Tu pun orang beritahu kat kita, ada orang sebut macam tu, orang tak suka. Macam tu je lah kita hari ni. Nabi dengan sahabat-sahabat dulu kena pukul kerana Islam. Berdakwah kena pukul. Bila Abu Bakar kena pukul, Abu Bakar kena pukul teruk, tuan-tuan. Tak tahulah berapa orang pukul dia, tapi memang teruk, kena pukul sampai rebah, dipijak-pijak Abu Bakar. Teruklah Abu Bakar ni, keadaan dia diceritakan dalam surah sampai Bani Taim lalu. Bila Bani Taim lalu, Bani Taim ni Bani Abu Bakar lah. Mereka tengok Abu Bakar, mereka kata, "Hampa buat apa ni? Kami akan menuntut bela kalau apa-apa berlaku dekat Abu Bakar lepas ni." Teruk keadaan Abu Bakar tu, muka lebam-lebam sampai orang tak kenal itu Abu Bakar. Tak nampak rupa dia dah. Bahkan ada yang ingat Abu Bakar dah meninggal dah. Tapi alhamdulillah, kuasa Allah, Abu Bakar selamat, tak meninggal. Bila Abu Bakar dia pingsan dah, nak kena pukul teruk. Abu Bakar sedang buka mata aja, dia nampak ibu dia, nampak Umi lah, mak dia, ibu dia. Apa agak-agak, tuan-tuan lah, ni secara logik akal agak-agak apa perkataan pertama yang keluar daripada Abu Bakar ni? Kena pukul teruk ni. Pukul teruk separuh nyawa. Orang pun kata dia mati dah sampai nak tuntut bela. Tapi dengan izin Allah masih hidup. Agak-agak, tuan-tuan lah, apa Abu Bakar kata? Abu Bakar buka mata. Kita baca sirah ni, tengok lah. Abu Bakar kata dekat mak dia, "Kaifa halu ya Rasulullah?" Mak, Rasulullah macam mana? Dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Rasulullah dulu Abu Bakar tanya, bukannya saya kat mana ni? Bukan soalan tu. Bukan Abu Bakar tanya siapa yang selamatkan saya, bukan. Kaifa halu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Macam mana Rasulullah, ibu? Ibu dia cakap, "Sabarlah, hang pun tak sihat lagi ni." Rasulullah elok, Rasulullah sihat, alhamdulillah. Rasulullah sihat. Rasulullah tak ada apa-apa. Kemudian Abu Bakar cakap, "Wahai Umi, ibu, boleh tak bawa saya jumpa Rasulullah?" Mak dia cakap, "Abu Bakar, kamu pun tak berapa nak okey keadaan kamu, makanlah dulu. Orang tengah ramai ni." Abu Bakar tetap nak jumpa dengan Rasulullah. Mak dia kata, nanti mak bawa pergi jemput. Ni bahasa yang kita mudah faham lah. Nanti ibu bawa
kamu jumpa Rasulullah. Sekarang orang tengah ramai, rehat dulu. Kemudian Abu Bakar cakap, aku tidak akan menjamuh makanan selagi aku tidak melihat wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Cinta sahabat dekat Nabi begitu mendalam. Lebih cinta daripada diri sendiri. Itulah hadis Nabi. Nah, hadis Nabi yang Nabi beritahu kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman antara kalian semua ni, tidak sempurna iman kita selagi mana kita tak cinta Nabi, hatta akuna, lebih daripada kita cinta diri kita sendiri, lebih daripada cinta kita pada kedua ibu bapa, anak-anak, bahkan wan nasi ajma'in, seluruh manusia. Allahu akbar. Kemudian Abu Bakar, papa Abu Bakar bawa jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jumpa Abu Bakar. Rumah Abu Bakar dekat Hotel Hilton hari ni. Rumah Rasulullah dekat pinggir Marwah. Jadi bila jumpa dekat rumah Rasulullah tu, Abu Bakar tengok Rasulullah, Rasulullah tengok Abu Bakar.